Encik, wait! Jangan lari! Encik, maafkan anak saya, ya? Tak apa? Encik, pengawal bank? Ya, saya Lee dari Bina Dana, Loan Processing Unit. Encik, boleh saya tanya sesuatu? Apa dia? Kalau nama dah blacklist, masih boleh apply loan ke? Boleh. Kenapa? Puan berbina ke? Ramai yang terdesak akhirnya ditipu. Hanya kerana percaya pinjaman segera tanpa semakan. Jangan biarkan emosi kawal keputusan. Ambil masa, semak dahulu. Ini adalah tips dan langkah bagi mengelak menjadi mangsa pinjaman palsu. Pertama, semak lesen pemberi pinjam wang. Pastikan syarikat atau individu yang menawarkan pinjaman berdaftar dengan Kementerian Pembangunan Kerajaan tempatan. Kedua, jangan bayar wang pendahuluan. Mana-mana institusi keuangan yang sah tidak akan meminta bayaran pendahuluan. Ketiga, semak alamat, nombor telefon dan laman web. Elakkan berurusan dengan hanya memberi nombor peribadi atau akaun peribadi untuk bayaran. Keempat, gunakan logik akal. Pinjaman tanpa slip gaji, tanpa cagaran, lulus segera dalam 1 jam. Itu semua tanda amaran. Yang kelima, dapatkan nasihat kewangan terlebih dahulu. Jika anda terdesak atau tidak pasti, rujuk AKPK atau institusi kaunseling kewangan sebelum membuat keputusan.